kita nak naik lori pergi ke tempat permulaan. Macam rombongan boleh saya rasa. Ni macam rombongan. Okey. Nak saya bawa. Dia ngeblek lah. Dia sesati tau. Dia jangan lah. Ramai orang. Ni lah. Nyerin. Hah? Oh ya, oh ada. Nak kena muka ni. Oh. Jarak sahaja kita pada malam ni 2.5 ke 2.6 km. Mempunyai kalau ikut 3 CPO. dari tracking point ke CP1 akan mengambil masa lebih kurang dalam masa 30 minit. CP1 ke CP2 jauh dalam 1 jam, 40 minit ke 1 jam. CP2 ke CP3 30 minit. Kita ke puncak dalam 30 minit. 30 minit. So average pendakian mengambil masa 2 jam 30 minit. Baik. Paling normal. Jangan rasa lambat lah. 2 jam setengah tu standard. 95% 2 jam setengah. Untuk trail kita adalah pacak. 90% pacak. Sila pandai conserve energi masing-masing. Jangan terlampau racing lah. Untuk dari segi safety, kita akan pegang tali ada pokok. Make sure sebelum pegang apa-apa tengok sebab kawasan ni daripada sisi gua nak ke atas dia agak pasti lah. CP2, CP3 baru kita pakai tu. Kita akan merangkak dalam 2 tempat lah. Kita ada Komando. ambil masa, jangan rushing. Sama juga dekat kawasan tebing, jangan rushing. Kita dah sampai checkpoint kedua. Checkpoint Camp Pekatu, last water point. Ini tempat wajib gambar ni. Ya, ada lebih kurang 10 orang atas. Yang lain masih dekat belakang. Oh, cantiknya bulan.
Ya? Sekarang ni 100 kali pun tak ada masalah. Ini 100 kali pun tak ada masalah. Sekarang kita di puncak Gunung Rambut. Belanja view. Cekodok. Cedodok. Cekodok. Puasa lah. Tahu ke? On the way turun, sampai layan puncak tadi, bergambar semua. So kita akan terus turun ke bawah. Sekarang pukul 9:05. Kita tengok sampai pukul berapa di bawah. Kalau nak turun rasanya cepat sikit kot, sebab dia naik semalam macam tadi pagi. So turun ni kita akan turun stick. Okay, semoga kita jumpa lagi lah untuk video akan datang. Assalamualaikum. Oh, video. Video ke?
Aku nak tanya. Bodoh ni. Testimoni air semula jadi. Yang penting saya nampak kuat. Dadah.